Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya Irina Safia binti Zaini dari kelas Bahasa Melayu ambilan 2024-2029. Jadi saya akan menerangkan tentang pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu. Jadi secara ringkasnya, pembentukan perkataan baharu ni dia berlaku apabila bahasa Melayu dia menerima pengaruh daripada pelbagai sumber, sama ada daripada bunyi bahasa sendiri ataupun bahasa asing. Jadi terdapat 3 bahagian. Yang pertama adalah bunyi bahasa asli dalam bahasa Melayu. Jadi kalau bunyi bahasa asli ni, pertama kita lihat bunyi bahasa. Yang mana kalau bahasa Melayu dia mempunyai bunyi yang tersendiri seperti A, I, I, O, U serta konsonan seperti B, C, D, G, K, M, N, E dan sebagainya. Perkataan yang terbentuk daripada bunyi ini adalah perkataan asli. Contohnya perkataan batu, jalan, makan. Kemudian perkataan ini dia tidak dipengaruhi oleh bahasa luar dan digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi yang kedua adalah bunyi bahasa pinjaman. Bunyi bahasa pinjaman ni dia apabila bahasa Melayu tu menerima perkataan daripada bahasa asing, maka terdapat bunyi baharu yang sebelum ini tidak wujud seperti huruf F, V, Z, SY, KH. Contohnya perkataan kalau bagi huruf F, fikir, kemudian huruf V, university, kalau SY, syarat, dan akhir sekali adalah KH, iaitu khas. Jadi bunyi ni dia menunjukkan bahasa Melayu ni berkembang dengan menerima pengaruh luar. Kemudian yang ketiga, kita ada pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing. Contohnya, imbuhan bahasa asing ni dia ada imbuhan daripada bahasa Sanskrit dan ada bahasa Arab Parsi, kemudian ada Yunani, Latin, Inggeris. Jadi contoh yang pertama adalah imbuhan daripada bahasa Sanskrit yang mana digunakan sejak zaman dahulu lagi. Contohnya imbuhan seperti maha, tata ataupun dekat imbuhan akhiran bagi bahasa Sanskrit ialah wan ataupun wati. Contohnya perkataan imbuhan awalan bagi bahasa Sanskrit ialah maha. Jadi contohnya perkataan mahasiswa. Kemudian kalau imbuhan akhiran bagi bahasa Sanskrit ialah angkasawan. Di mana wan adalah imbuhan akhiran untuk bahasa Sanskrit. Kemudian ada imbuhan daripada bahasa Arab Parsi yang mana banyak digunakan dalam konteks agama dan ilmu. Contohnya imbuhan awalan B. Contoh perkataan ialah biadab. B yang menunjukkan yang membawa maksud tidak. Kemudian ada imbuhan akhiran bagi bahasa Arab Parsi ni. Contohnya imbuhan IEHA iaitu perkataan ilmiah. Kemudian ada imbuhan akhiran I ataupun at di hujung perkataan. Contohnya perkataan hadirin dan muslimat. Yang ketiga adalah imbuhan daripada bahasa Yunani, Latin dengan Inggeris, yang mana kebanyakan digunakan dalam bidang moden seperti sains dan teknologi. Contohnya imbuhan akhiran yang berakhir dengan perkataan logi, contohnya perkataan biologi. Kemudian contohnya perkataan nasionalisme. So ISME tu merujuk kepada imbuhan akhiran bagi bahasa Yunani, Latin dengan Inggeris. Kemudian ada imbuhan akhiran IK, iaitu contoh perkataan ni ialah saintifik. Jadi kesimpulannya untuk pembentukan perkataan baharu ni adalah
adalah membentukkan perkataan baru ni dalam bahasa Melayu ni dia berlaku melalui 3 bahagian lah. Pertama, bunyi bahasa asli. Yang kedua, bunyi pinjaman. Ketiga adalah imbuhan daripada pelbagai bahasa asing. Jadi, hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu sentiasa berkembang dan sifat dinamik mengikut peredaran zaman. Jadi itu sahaja tentang penerangan pembentukan perkataan baharu. Sekian, terima kasih.